Kerajaan menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan berhubung saman difailkan seorang lelaki terhadap keputusan Malaysia berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata saman itu dibuat bagi mencabar pendirian Malaysia menarik balik permohonan menyemak keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang dibuat pada 2018. Ketika dihubungi Berita Harian, beliau berkata mahkamah akan menentukan sama ada individu itu mempunyai locus standi untuk mencabar keputusan kerajaan itu. Plaintiff Muhammad Hatta Sanuri memfailkan tuntutan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 28 Mei lalu dengan menamakan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia masing-masing sebagai defendant pertama dan kedua. Hatta berkata dia bertindak untuk dirinya serta 32 juta rakyat Malaysia yang menerima akibat daripada tindakan kerajaan menarik balik semakan ICJ tanpa membentang dan membincangkannya di Parlimen. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih, manakala Batuan Tengah pula milik Malaysia, selain memutuskan hak milik Tubir Selatan akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Malaysia kemudiannya memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan itu pada 2017 sebelum menarik balik permohonan itu ketika di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Pulau Sipadan Ligitan, pulau yang pernah jadi rebutan Indonesia dan Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau tak berpenghuni yang pernah menjadi rebutan Indonesia dan Malaysia. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia berlangsung sejak 1969 hingga 2002 atau selama 33 tahun. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Awalnya, pada 1966 Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Izin tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966 kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan JEPEX. Akan tetapi pada 1967 sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Jika dilihat dari catatan sejarah, Indonesia mempunyai bukti-bukti dokumen terkait kepemilikan dua pulau ini. Akhirnya Indonesia Malaysia sepakat untuk memberi status quo kepada kedua pulau ini, yang artinya tidak boleh ditempati atau diduduki hingga kasus sengketa selesai. Namun, Malaysia memahami bahwa status quo tetap berada di bawah kepemilikannya. Oleh sebab itu, Malaysia mulai membangun resort pariwisata di salah satu pulau tersebut. Kemudian pada 1969, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya secara sepihak. Malaysia juga memasang tanda sekaligus merawat Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada 1991, Indonesia dan Malaysia membentuk kelompok kerja bersama untuk mempelajari situasi dan kondisi kedua pulau tersebut, tetapi berujung pada jalan buntu. Alhasil, masalah sengketa dua pulau tersebut diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan berlandaskan hukum pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 Piagam PBB. Pada 2002, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh kepada negara Malaysia. Keputusan tersebut berdasarkan bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris yang dulu menjajah Malaysia paling awal masuk Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi tidak melakukan apapun. Selain itu, pertimbangan lain bahwa Malaysia terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau. Misalnya, Malaysia memberlakukan aturan perlindungan satwa burung, pemungutan pajak atas pengumpulan telur penyu dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno.
Isu 9 garis putus atau 9 dash line adalah isu yang sangat kompleks dan penuh dengan kontroversi. Ia merupakan punca ketegangan utama antara China dan negara-negara jirannya yang sekaligus berpotensi untuk menggugat kestabilan rantau ini. Garis ini pertama kali dibuat pada tahun 1947 dan telah menjadi subjek kontroversi sejak daripada itu. Isu tuntutan 9 dash line ini bukan sahaja melibatkan isu perundangan dan hubungan serantau sahaja, ia juga mempunyai implikasi alam sekitar dan ekonomi yang ketara. 9 dash line yang dituntut oleh China merangkumi kira-kira 90% daripada 3.5 juta kilometer persegi Laut China Selatan. Dalam kawasan ini, China membuat tuntutan kedaulatan dan maritim. Laut China Selatan ialah laluan perkapalan yang penting dan merupakan rumah kepada kawasan perikanan selain kawasan yang kaya dengan potensi rizal minyak dan gas. Tuntutan China ke atas Laut China Selatan boleh memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan alam sekitar rantau ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat isu 9 garis putus atau 9 dash line yang menjadi kontroversi dan menjejaskan hubungan antara negara Asia dengan pihak China. Teruskan menonton. Tapi cara penyelesaian kita usulkan yang dipersetujui oleh semua termasuk negara China ialah elak keganasan, gunakan jalur diplomatik, ada rundingan, dan saya cadangkan kalau boleh guna jalur ASEAN bersama. Tentunya sedikit perkembangan di Filipina itu membimbangkan dan kita telah sampaikan, dan ada jaminan daripada Premier Li Qiang bahawa hal ini akan diurus secara damai, meneruskan hubungan baik dua hala dan juga rakan-rakan baik Amerika Syarikat atau Eropah, tetapi meningkatkan hubungan dengan negara China ataupun meneruskan hubungan dengan Myanmar supaya kita dapat menjalin kerjasama dalam maksud menyelesaikan masalah dan kemelut politik yang rumit di Myanmar, dan dengan dalam masa yang sama dengan Rusia yang tidak disenangi oleh beberapa negara barat. Tapi saya tekankan, sebagai negara bebas dan berdaulat, kita berhak menjalin hubungan dengan semua. Sebab tu tidak pernah berlaku dalam sejarah orang bawa kenal bendera putih surrender macam kain kapai. Dah tak boleh nak buat apa dah. Mereka berasa begitu susah. So saya rasa amat penting kita berlaku jujur. Kita tahu kita menghadapi masalah, ekonomi tidak berkembang, rakyat tertekan, tidak ada pendapatan, tidak bekerja, dan baru kita boleh membantu. Dan kesan dia bukan hanya kesan kepada segi pendapatan dan pekerjaan. Kesan emosi kita sekarang. Ini bukan benda baru. Tahun lepas UNICEF tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu buat kajian di Kuala Lumpur. Laporan dia seawal bulan Ogos tahun lepas, mereka dalam laporan dah kata dah mental health is a serious issue. 1/5 isi rumah ni baru masa tu PKP baru sekali. Masa tu sudah melihat kesan mental kepada isi rumah. 1/5 ketua isi rumah menghadapi masalah mental, terutamanya ibu tunggal. 80% menghadapi masalah mental stres seawal bulan Ogos tahun lepas. Lepas 2 bulan lepas itu, dalam Oktober macam tu, mereka memberi amaran sekarang kanak-kanak akan menghadapi tekanan. Ibu bapa kata setengah daripada anak-anak mereka, 5/10 anak-anak menghadapi tekanan, hilang minat belajar, stres. Kita tidak bertindak cepat, dan kesannya kita tengok tahun ini kadar bunuh diri double dan tahun lepas, dan separuh yang bunuh diri kerana tertekan adalah kanak-kanak.